Emotional. Ya, betul. Share. Betul Yumni. Biar Yumni kan. Thanks ya Yumni. Betul, betul. Saya dah jumpa benda ni macam biasa dah. Sebab saya punya classmate sendiri bercakap, kalau taklah Miss Aisyah tu push saya suruh buat payment, saya tak ada kat sini belajar Mandarin. Okay. So you all jangan terlalu macam, kenapa info kita push sangat? Jangan. Sebab itu memang kita pun cara nak bantu student. Sebab manusia ni memang perlu di-push untuk buat keputusan. Okay? Alright? Thank you. Ah, thank you Bi Ayumi. Ayumni atas sharingnya. Alright, so sekarang ni kita nak belajar satu topik yang saya rasa adalah nadi kepada inviter, which is first thing first before kita dapat sales, iaitu kita ada invitations. Kan kita adalah first impression student terhadap sama ada dia akan attend kelas ke, dia akan okay ke dengan kelas ni. So kita nak belajar master of the art of full talk. Macam mana kita nak transform daripada satu conversation yang biasa-biasa kepada emotional connection. Yang saya selalu pesan dekat semula, kalau saya percaya kalau you all pergi tanya kepada semua top sales, mereka akan cakap full talk kena ada touch. Full talk kena ada jiwa. Full talk kena macam seolah-olah kita tengah bercakap dengan manusia yang memang sebenarnya depan mata kita. Kan memang kita cakap dengan kucing kan dalam WhatsApp tu. Tapi maksudnya kita kena bayangkan yang orang yang kita sedang bercakap dalam WhatsApp tu berada di depan mata kita. Macam tu. Okay? Yang akan bawa kepada leads confident decision. Yang buat kita punya PS tu rasa confident kita. Dia tak adalah rasa doubt, ragu-ragu. Saya rasa hari tu Syafiq ada face kan. PS yang doubt kan. Yang tak percaya kan. Yang ragu-ragu. So this is some tips yang kita boleh gunakan. Yang kita boleh bantu anda semua. Kalau you all boleh buat benda ni, saya percaya you all punya foto akan jadi lebih better. PS akan lebih sampai apa yang you nak rasakan. Okay. Kenapa saya boleh rasa feeling tu? Sebab saya sebenarnya bermula sebagai seorang student lah. Tapi since you all semua tak bermula sebagai seorang student, but learn how to feel it, your full talk. Boleh? Okay. So dekat sini, okay. Macam mana? Kenapa full talk ni boleh change everything? Macam mana kalau kita betul-betul buat full talk? Saya tahu ada setengah orang suka bagi form je. Okay, cik saya nak belajar Mandarin. Okay, boleh. Cik nak belajar Mandarin hari Isnin ke hari Selasa? 2 petang ke 8 malam? 2:30 petang ke 8 malam? Okay, kalau macam tu, cik isi form ni, saya key in dalam sistem untuk reservation. Itu full talk tak semua orang? Syafiq senyum macam tu, mesti Syafiq pernah buat dulu kan? Betul tak, Di? Betul tak, Di? Kan? So, ini adalah common mistake yang biasanya new inviter, super junior kita buat. Which is you rasa, kenapa nak tanya-tanya ni? Leceh lah, bagi je lah form ni senang kan? Orang key in je, betul tak? Dah lah kita tak jumpa dia. Dah lah kita bercakap dalam WhatsApp je. Lepas tu, tak ada connection, tak ada feeling, tak ada hook. Tu tak okey lah. That's why kita kena kata, kena buat full talk. Sebab full talk ni akan ada satu connection emotion. Dia punya touch. Touch kita punya hati kan. Dia akan before kita punya minds. That's why connection emotion. Sebab manusia kena ada emotion. Baru dia buat decision. Okay. And dekat situ juga kita ada build trust. Kalau tiba-tiba kan, isi form ni macam scammer tak? Bila dia tak nak reply saya. Dia kata saya scammer. Dia tak percaya. Inilah dia. Sebab trust tu tak ada. Macam contohlah saya jumpa dengan Farhana kan. Farhana, saya suka lah dengan awak. Jom jadi best friend saya. First time jumpa. Farhana rasa boleh percaya tak Farhana? Yes, definitely. Macam dia tiba-tiba dia dah kahwin tadi? Ada. Dah kahwin. Kalau lah husband ni cakap dengan dia kan. First time jumpa, saya berkenan lah dekat awak. Jom kita kahwin. First time jumpa. Dia accept tak? Something sangat. Something sangat. Kau dah kenapa dia macam dia kan? Dia macam, why ya? Macam tu lah juga bila kita buat invitation. Bila kita terus bagi form je, dia tak ada feeling kan? Dia dah kenapa terus minta detail semua. That's why tak okay. That's why kita kena ada full talk so that kita boleh build trust. Dia akan rasa orang rasa secure. Dia akan rasa orang macam, oh dia ni faham apa yang aku nak sebenarnya. Betul tak? And dengan kita ada feeling yang kita punya full talk tu ada emotion, kita punya full talk tu ada trust, dekat situlah dia akan lead kepada decision di mana kita punya PS tadi akan say yes. Saya rasakan kalau you all pernah dengar you all punya leaders punya training, sebab kami di training oleh Mr. Fu di mana dalam kita punya full talk tu kena ada small yes. Dengan small yes tu akan beri kepada a big yes. Macam tu. Okay. That's why bila kita follow full talk flow yang mana kita dah sediakan, you all akan dapat small yes. Dan daripada small yes tu akan lead kepada a yes, big yes dekat hujung. Okay, ingat tahu.
people don't buy classes, people tak buy you all punya tu because of dia punya apa yang kelas tu boleh bagi sahaja. Dia akan buy dengan feeling, clarity, possibility. Bila you sampaikan dengan dia join kelas AMC 2 jam ni, apa yang dia boleh dapat, you betul-betul tolong dia rasa feeling tu, dan dia akan kata yes. Tapi kalau you sendiri pun terlalu scripted, full talk tu adalah dengan menggunakan copy paste daripada clipboard, kan, ataupun shortcut daripada, kalau sampai guna iPhone, guna short form daripada iPhone punya text tu, dia tak ada feeling. Sebab saya dah test. Saya pernah cuba. Full talk yang saya type everything, dengan walaupun benda tak adalah benda yang sama, dengan full talk yang saya copy and paste daripada clipboard ataupun shortcut, dia punya feeling tak sama dan tak sampai. Selalunya banyak PS yang absent selepas itu. Percayalah. Okay? Right. Teks kat sini. So roadmap to mastery ni, dia kena tahulah kita punya flow tu lebih kurang macam mana. Ini kalau kita buat call lah. Roughly ada minit-minit ni call. Ini roughly sahaja tau. So biasanya kita akan buka satu mainnet untuk kita punya kat sini. Macam mana kita nak baca hari ni. Basically saya akan cerita sikit tentang opening mindset. Macam mana kita nak set foundation of emotional selling. Yang kedua, macam mana kita punya full talk structure. Okay, kita kena tengok structure full talk yang memang dah ada proven result dah. Kita dah ada script dah. Follow je script sebenarnya. Okay, dan kenapa kena ada QACQ? So QACQ ni sebenarnya akan bantu kita punya emotional engine. Alright? Dan emotional language tu macam mana? Sebenarnya kat kumpulan ni kita dah ada siapkan dah emotional reason tu. You all tinggal guna je. Okay? Dan kita tak akan buat role play hari ni. But then saya akan tunjuk some example lah. Okay? Right? Dan kita dah ada satu komitmen lah. So dekat sini, kita punya flow tu, bila kita buat full talk tu, you all kena pastikan inilah kita punya flow tu. Kalau full talk kita tak ada flow yang macam ni, maksudnya you all skip. Bila you all skip, that's why sometimes full talk tu jadi tergantung, full talk tu jadi blue tick, full talk tu tak sampai. Saya tak katalah semua yang kita approach tu, dia akan menjadi invite. Sebab tu Mr. Fu cakap, kita percaya kan, kita ada full talk ratio. Contoh daripada 10 orang kita push, maybe 5 atau 4 orang kita akan menjadi invite. That's why kenapa you all sendiri pun kan, 10 kita invite, biasanya 40% akan attend. Sebab itu adalah normal. Sama juga dengan buat full talk. Daripada 10 orang kita push, daripada 10 orang kita buat full talk, maybe daripada 10 tu, 5 atau 6 orang kita boleh invite. So benda ni kena ingat tau, semua orang. Give yourself some ruang juga. Dia taklah kata 10 orang kita buat full talk, 10-10 akan invite. Tak semestinya. Okay, yang itu clear But kalau you boleh follow lah kita punya flow ni, basically, you all akan dapat invite. So first mesti ada introduction. Introduction perlu. Tiba-tiba saya nak belajar Mandarin. Hai, nak belajar Mandarin ya untuk sesi kelas ni. Ada introduction tak kat situ? What we mean by introduction? Kenalkan diri. Betul. Walaupun dia dah tahu dah, dia tekan untuk kelas Mandarin, betul tak? So kita kena kenal diri. Hai, saya Farhana daripada Mandarin Class Online. Hai, saya Syafiq. Hai, saya Di. Hai, saya Azian. So kita kena kenalkan diri kita. Right? Yang kedua, kena ada repo. Saya ingat Dr. Laura pernah cakap, no repo, no right to sales. Betul tak? No repo, no right to sales. Sebab tu jangan, kita kena ada repo sikit. Okay, ni hao Cik Farhana. So macam Cik Farhana kan. Perasaan dari mana ya, bekerja sebagai apa? Umur berapa dan bekerja daripada mana? Itu repo tak sebenarnya? Repo dah tu kan, kita nak kenal dia, betul tak? Nak tahu dia. So kita nak kenal-kenal. Macam tu, hai Di. Nama Di kan, Di udah sihat hari ni. Itu repo dengan sesama kawan, betul tak? Dengan PS, kita akan tanya itu, hai Di, nak kenal sikit. Di umur berapa dan daripada mana? That one adalah repo punya part. Okay, dan kemudian survey. Survey ni, maksudnya kita akan bantu kepada soalan survey ni adalah untuk kita bantu dia untuk bagi better, contohlah kita nak bagi AKTB ke AMC. Sebab sometimes kita punya copywriting adalah general, betul? Bila copywriting general, kita boleh decide hantar pada AMC atau KTB. So survey ni membantu tak kita decide? Everyone? Membantu. Contoh dia pernah belajar Mandarin tak? Dia belajar untuk apa? Ini soalan survey lah. Jelas tak semua orang? Inilah 2 soalan survey. Dan bila kita rasanya soalan yang dia belajar first time ke belajar, ataupun ini first time belajar ataupun pernah belajar, dan kita tanya dia nak belajar untuk apa, dari sini kita dah tahu dah. That's why datangnya offer. Kalau dah macam ni saya terangkan detail macam ni, you all tak nampak lagi, saya tak tahu cakap apa So kena dia bawa survey, soalan survey, pernah belajar Mandarin ke tidak, belajar untuk apa, sekerja ke ataupun person interest. Bila kita dah nampak benda ni, benda tu dah akan bantu kita untuk offer sama ada AMC ataupun OKTB. Clear tak? Ini yang kita masukkan dengan offer. Boleh?
Kita offer solution sama ada AMC atau OKTB, dan bila dia dah pilih, katalah kita nampak oh dia ni sesuai untuk IMC, dan kita akan buat invitation kepada AMC. Kalau kita nampak dia punya lebih sesuai untuk ke OKTB, kita akan hantar kepada sesi invitation untuk OKTB. Itu yang berlakunya invitation. So kita invite dia kepada sesi event. Dan last but not least, bila kita dah bagi dia optional tentang AMC atau OKTB, tentang masa yang mereka boleh pilih, then come to closing. Closing ni adalah part di mana kita dapatkan detail mereka, kita pour the cement again to remind PS lah. Okay, cik saya dah untuk setuju reservation. Boleh saya dapatkan nama, okay, untuk boleh saya dapatkan email dan juga nama penuh lah kan. Contoh kalau kita daftar MC. Macam tu. Kalau kata-kata hantar OKTB, boleh saya dapatkan email untuk saya buat reservation dalam sistem. Dan kita post email. Okay cik, saya dah daftarkan, saya dah reserve tau sesi cik dalam sesi AMC OKTB. So nanti sesi cik ada pada hari apa. Manusia ni, dia kena remind balik tau. Saya memang suka amalkan macam tu. So saya dah reserve sesi cik untuk hari Ahad pukul 2.30 petang. Sesi kelas 2.30 petang, 2.30 sampai 4.30 kan. Untuk pengetahuan cik, kelas kita akan Zoom, kita akan buka awal, itu seawal 2 suku petang. Kita akan start open Zoom 2 suku, something like that lah Dan you post email juga. So nanti dalam sesi kelas ni, saya minta cik open camera, ada interaction, apa dalam sesi kelas ni kita akan baca banyak balik. Remind balik apa benda tu. So depends pada kita dah ada ayat post email tu kan. You all guna je ayat balik post email tu. Okay. So dia kena ada stages by stages. Kena follow flow ni. Okay. Dalam flow ni kita akan adalah QACQ ni. Okay. So untuk flow ni faham tak semua? Farhana, Syafi'i, D. Yang tak boleh open camera kan, mungkin boleh bagi satu thumbs up ke, open je mic. Okay semua? Jelas. Jelas Okay. So ini adalah flow full talk. Kalau kita tengok full talk kita ada flow yang tak ada, maksudnya kita kena improve lah. Dia tak boleh skip. Flow tak boleh skip. Sebab kalau you skip itulah jadi kadang-kadang full talk kita jadi separuh jalan. Blue tick. Okay. What is QACQ? Kan kita kata bila kita buat full talk kita kena ada QACQ element. QACQ ni adalah yang menyebabkan kita punya full talk tu, adakah full talk kita dry ataupun adakah full talk kita penuh dengan emotion, adakah full talk kita ni adalah dijawab oleh robot, adakah full talk kita ni adalah dijawab oleh manusia. Kita ni manusia tapi cara kita jawab macam robot, tak jadi juga. That's why kita bantukan dengan elemen QACQ. Sebenarnya kalau you kata CL, saya ni memang orang yang tak campur orang, saya ni memang introvert, saya tak tahu nak macam mana nak campur orang, nak jadikan elemen QACQ, itu semua alasan je. Okay? Sebab you akan tahu bila kita bekerja, kita kena ada mood roh yang kita bekerja, you tak jumpa orang pun. You jalan WhatsApp je kan? Betul tak? Kita hanya call je kalau kita buat call. Kita hanya buat voice note je, buat itu voice note. Bukannya kita jumpa orang tu depan mata. So, walaupun you introvert, break the things. Sebab saya pun introvert. Saya pun jadi tak kerti bercakap dengan orang. Tapi dalam training, dalam kita bekerja, you akan nampak a difference CL Mehui. Okay, Mah? Setuju tak semua? Betul. Dia pun mesti tak percaya. Betul lah Syed Nurul macam ni. Saya tahu mungkin dia mesti tak percaya. Betul ke Syed Nurul macam ni kan? Saya tak bercampur orang. Kalau you jumpa real saya akan tengok orang bercakap dengan saya bila saya bercakap dengan orang. Saya bukan macam ha tak. Tapi bila saya bekerja, saya lah selembut-lembut orang. Saya lah yang seramah-ramah orang. That's why kita kena untuk bantu yang itu, daripada seorang introvert, follow je QACQ. Bila you follow QACQ, automatik kan dia tak nampak pun you punya introvert. Apa itu QACQ? Q yang pertama adalah question. Contoh, question ni adalah untuk open their heart with curiosity. Bila kita tanya contoh kita tanya student tu, okay macam, saya tak tahu nama siapa lagi kat sini. Saya tak nampak nama penuh semua orang. Okay, macam contoh, saya guna nama Azian lah kan. Macam Azian kan, nak belajar Mandarin ni sebabkan keperluan kerja ataupun memang minat dengan belajar bahasa. Personal interest lah sebenarnya kan. Tapi saya tukar kepada minat belajar bahasa. Lepas tu dia jawab. So, dia adalah yang kedua adalah A, yang kedua adalah answer. Answer ni sangat penting untuk you have an active listening skill. Kalau you tak ada active listening skill, you tak nampak apa yang PSU jawab, you hanya follow script, itulah you punya full talk jadi dry, you punya full talk jadi scripted. Contoh, kata kalau you dapat PS yang jawab macam ni, saya nak belajar Mandarin ni bukan apa, surrounding saya ramai je Melayu, cuma saya rasa kalau saya boleh belajar Mandarin, sebab saya suka tengok drama Cina. So senang saya nak faham bahasa Cina yang orang gunakan. Contoh, saya nak belajar Mandarin ni sebab saya je the only Malays dalam company saya. Majority yang lain semua Chinese. So kadang-kadang bila diorang terlupa saya dekat situ. Kan? So bila you listen dengan jawapan PS kita,
Kalau contohlah saya nak tanya, maybe sebelum saya jawab, saya nak tanyalah, contohlah macam siapa saya nak panggil yang vocabulary 3 orang kan. Maybe Syafi'i lah. Saya suka bagi Syafi'i. First, kalau kata contoh, PS kata, oh saya belajar Mandarin ni sebab saya punya klien, bukan saya punya klik ramai Chinese. Bos saya pun Chinese. Sebab tu saya nak belajar Mandarin. Syafi'i akan jawab macam mana? Mana? Saya nak belajar Mandarin ni sebab saya punya klik semua Chinese. So senang lah. Nanti kalau saya baca kat Mandarin, bercakap dengan mereka. Kalau Syafi'i jawab macam mana? Sebab dia dah buka mic tu, dia dah ready nak jawab tu. Yap. Dia nak membantu. Saya nampak dia dah buka mic tu. Dia tak sabar kata lambat betul Syafi'i ni. Sebab dia seorang yang berpengalaman hantar anak dekat sekolah Cina. Anak dia sekarang 10 tahun. Dia masuk sekolah Cina daripada dia umur 5 tahun. So dia ada experience how hard to handle kalau surrounding kita Cina. So dia biasanya dia guna experience lah. Dia cakap, sama lah macam dia dulu kalau kita kenal lah. Dulu nak buat kerja sekolah dia siap Google, siap copy and paste. Macam tu lah dia akan ni. Lepas tu lah sekali, sekarang ni belajar sendiri lah. Macam tu lah. Sekarang ni senang. Sekarang belajar sendiri. Macam tu lah. Okay. Thank you, D. Okay. Part nombor 2 ni yang saya kata yang saya nak tekankan pada semua orang adalah listen carefully to let them express themselves. You all ada tak PS yang kadang-kadang meluah cerita? Oh, saya nak macam ni bukan apa tau. Sebenarnya saya punya ni, klik saya ramai Chinese ni. Ada tak yang bercerita macam tu? Ada? Ada kan? Ada tak PS? Oh, saja je nak baca. Inat. Ada tak macam tu? Ada juga. Dry. Ada juga kan? So, bila kita listen, kita boleh tahu sebenarnya bila kita tengok cara orang jawab message kita, cara dia explain tu, kita boleh tahu dia orang punya big why. Kita boleh tahu dia orang punya kenapa nak belajar Mandarin. Kita boleh nampak asbab tu. So that's why you all kena baca and feel them. Janganlah sekadar you all baca tapi last kan jawapan saya adalah bagus tu. Kalau kita boleh belajar Mandarin ni, kita boleh improve kita punya skill kan, dan kita boleh bantu mudah untuk jawab klien. Betul tak? Itu standard jawapan korang. Betul? Tapi saya tak. Saya tak macam tu. Sebab tu kita kena ada satu komen ataupun compliment yang buat dia orang rasa, oh, kita dengar dia, kita faham dia, kita baca teks dia. Okay, dan dia akan rasa lebih trust dengan kita. Contoh dia kata, oh, saya nak belajar Mandarin sebab saya punya bos pun China. Faham? Which is great tau sebenarnya Cik Farhana, sebab kita memang gunakan communication skill yang mana kita bantu student kita belajar bahasa Mandarin yang boleh digunakan untuk di China dan juga Malaysia. Sebab biasanya launcher kita akan guna syllabus yang from China, but at the same time kita akan explain lah normally common mencari people kat Malaysia guna yang macam mana. So sebenarnya you belajar dua benda. Dia rasa macam mana? Betul lah tempat ni. Betul lah ni aku pilih orang ni. Betul tak? Tapi kebanyakan kita, wah, bagus tu. Kalau kita boleh bercakap Mandarin, maksudnya nanti, kita punya kerja mudah lah kan. Ni. Standard sangat. So benda tu ada tak feeling tu? Sebenarnya. Syafi'i? Cukup Ana? cukup sampai. Izati, Annie. Tak ada, betul tak? Betul? Kebanyakan kita terlalu scripted. That's why compliment and comment ni, you all kena ada relatedkan dengan jawapan PS tadi. Tapi janganlah over pula. Dia tidak boleh terlalu memuji. Okay? Dia tak terlalu macam upkan sangat. Tapi dia kena, macam kata apa, buat kata tadi, Mr. Fu kata tadi, wasatiyah. Tengah-tengah kan. Dia kita compliment, at the same time kita bagi sikit apa benda yang bila dia buat decision bila buat belajar Mandarin tu. But dia kena related dengan apa yang PS jawab. That's why kita ada QAC, dah compliment, dah comment, dan kita kena tanya dia balik. Janganlah dah komen macam tu, lepas tu klik tak respon kan. PS tu, so kan apa sebenarnya kan. Kita lupa nak akhirkan kita punya dengan soalan. So bila tanya macam tu, macam boleh saya tahu, contoh dah kata nak belajar sebabkan kerja, apa tadi, klik semua ramai Chinese semua dan sebagainya kan, banyak liars dengan China people. So kita macam tanya dia, by the way, boleh saya tahu macam Cik Farhana bekerja sebagai apa dan umur berapa ya untuk saya recommend sesi yang bersesuaian. Saya suka gunakan perkataan ni untuk saya recommend sesi bersesuaian supaya dia tahu kita tanya umur dengan pekerjaan ni untuk kita arrangekan the best session for dia. Betul tak? Dan dia tak akan tanya lah, kenapa
Saya percaya you all pernah tak dapat PS yang kenapa nak tahu benda ni? Ada beza ke kalau saya nak baca untuk ni? Ada tak? Pernah face tak benda ni? Okay. Laju Fahana angguk macam baru melatuk dah tadi saya nampak. Kan? So sebab apa? Sometimes kita pun full talk tu terlalu macam polis pencen. Faham tak polis pencen? Tanya. Kan? Macam orang tengah buat sesi soal siasat. That's why tak boleh macam tu. Sometimes, especially generasi sekarang. Especially sekarang punya environment. Especially dekat sekarang ni sebab orang banyak sangat curiosity, orang banyak sangat bersangka-sangka. So the best adalah untuk kita claritykan dia. Okay, saya tanya umur dengan macam ni sebenarnya untuk kita recommend. Walaupun memang betul, kita tetap bagi MC. Kita tetap bagi OKTB. Benda sama je. Tapi to make them feel, dia ada build trust kat situ. Dia tanya ni sebabkan nak bagi the best. Faham tak? Okay, that's why kita kena endkan dengan satu soalan. Supaya tahu. PS kata, lepas ni aku kena jawab soalan ni. Dia tahu lah nak jawab apa. Boleh semua? Clear part ni? So, elemen full talk kena ada QACQ untuk ada emotion. Macam tadi saya kata, emotion untuk ada emotion tu yang paling penting adalah untuk you dengar betul-betul apa yang dia nak. Maybe dekat sini BM Shah boleh bantu saya untuk hantar 10 emotional reason kepada kita punya group Sunday Image Training dan juga All Invited lah. Kalau ada yang tak ada masuk Sunday Image Training kan, tapi masuk All Invited, boleh tengok kat situ. So, ini antara full talk yang macam contohlah, alamak, saya tak tahulah nak bagi emotional reason apa, tak ada ideas lah. Bolehlah ambil dan salah satu emotional reason kat situ, you all nanti boleh convert lah kepada bahasa Malaysia. Nanti gunalah ChatGPT untuk convert bahasa Malaysia Okay. So, QACQ ni kena repeated. Jangan jadikan full talk kita terlalu dry. Boleh? So far clear? Okay. So the power of compliment. Ini yang saya nak katakan. Apa bestnya kalau kita betul buat compliment ni? Compliment, comment yang betul. Why kita kena master? Sebab kat sinilah emotion akan enter. Dekat sinilah, betul tak? Bila kita gunakan compliment, kita gunakan comment yang sebetulnya, dekat situlah emotion tu akan ada. Compliment create safety, build trust and make people feel truly seen. Kalau kita betul-betul ada rasa compliment tu yang related dengan apa yang BSK jawab, dia sampai tak sebenarnya? Dia sampai tak? Sampai kan? Tapi kalau kita buat satu benda PS yang macam more kepada copy paste kita punya skrip, jadi tak? Tak jadi kan? Saya dah dapat dah, tapi dekat sampai di part ni dia tak jawab saya. Dia dah buat dah sini tapi dia tak komen, dia tak reply saya. Macam mana ni? Macam itulah kan? Sebab apa? Kita punya tak ada benda tu. Elemen emotion tu tak ada. Jiwa tu tak ada dalam full talk. Okay? Maybe kat sini saya nak minta Farhana lah, tadi saya dengar Hudi kan. Kita dengan Farhana pula. Farhana mungkin boleh baca tak what to compliment ni? Baca dengan emosi What to compliment? Attitude. I like your mindset. Effort. That takes courage. Intention. You are think ahead. You are thinking ahead. And courage. Not everyone starts. Okay. Contoh tadi, Farhana katakan, dia macam tak ada perasaan sikit kan bacaan tu, tak apa. Nanti Farhana boleh improve lagi. Okay, contoh kita kata attitude. Kata, saya memang suka belajar Mandarin ni sebab saya rasa belajar bahasa Mandarin sangat membantu saya. I like your mindset. Saya suka cara cik. Betul lah tu. Kan, bila kita belajar Mandarin ni sebenarnya belajar bahasa tak pernah rugi pun. Dia lebih bagus. Menampakkan kita sangat bagus sebenarnya. Sebab kita ada put inisiatif untuk belajar bahasa orang lain. Compliment tak tu? Ini balik-balik, wah hentau, wah hempang. Itu je layak korang. Itu je layak korang kan. Itu je layak kita sebab inviter. So feeling tu tak sampai, emotion tu tak ada. Dan jangan blame PS lah. Kita sendiri ada tak? Ikhlas tak compliment kita? Benda ni lah. Compliment kena ikhlas. Effort. Contoh dia kata, saya adalah belajar, saya gunakan, tapi saya belajar sendiri je dekat YouTube, Duolingo. Effort dia tak? Effort. Belajar satu bahasa senang tak? Saya tanya korang dah habis belajar lah level A? Belum. Dah start tak kelas level CIC? Level CIC dah start tak? Dah start lah. Level A dah habis tak? Belum. Kawan-kawan ada offer kelas HSK, bagi offer HSK bayar 50%. You all dah grab belum? Belum. Okay. Orang senang tak nak effort tu? Tak senang kan?
So kita take the courage. Saya suka sebab cik dah start dah take courage untuk start learning Mandarin dulu walaupun sendiri. Kita puji effort dia, okey tak? Jangan rasa happy tak? Kalau you nak senang untuk orang rasa okey dengan kita kena buat mereka feel happy dengan kita. Okay? Dan intention dia. Baguslah cik dah fikirkan. Saya nak belajar Mandarin sebab apa nanti kan kalau saya dah anak, saya nak minta anak saya belajar Mandarin. Saya dah anak kecil, anak saya dah umur 3 tahun. Saya fikir nanti masa sekolah saya nak hantar sekolah Mandarin. Nak sekolah Cina supaya nanti saya nak ajar dia. Dia dah fikir ahead tak? Puji dah dia. Wah bagus Puan. Sebab Puan dah fikir dah nak belajar Mandarin untuk senang bantu anak. Macam tadi Ladi kata kan, hantar anak sekolah Cina kan. Sekarang ni baru dia rasa kan. Kalau lah aku tahu belajar Mandarin berawal lagi. Betul tak ni? Betul tak ni? Semua parent akan rasa macam tu kan. Kita nak hantar anak kita sekolah Cina. Tapi kita pun tak kepada diri kita. Bila anak tanya soalan je kerja rumah. Kau buat ngajar apa kat sekolah? Takkan cikgu tak ajar? Nak marah-marah anak kan. Sometimes parents pun kena take initiative. Something like that. That's why sometimes bila kita ada parents yang take initiative untuk belajar Mandarin sebab nak bantu anak. Kita cakap lah, wah bagus Puan. Puan dah fikir ahead dah. Macam tu. Okay, you are thinking ahead. Ataupun contoh ada student kata, saya nak belajar Mandarin ni sebab sekarang ni saya dah nak habis belajar. So saya tahu kalau nak cari kerja sekarang ni memang kena ada Mandarin. Saya tengok nak apply kerja pun semua kena ada Mandarin. Bagus. Saya suka cara cik fikir. Tapi kalau orang kena ingat lah, kalau student kena hantar datang bersama dengan parents lah. Sampai kita pujilah dia punya effort tu. Okay? Courage. Macam tadi lah. Tak semua orang willing to start. Saya, at least kan, saya pujilah cik, contoh lah. Saya pujilah Cik Izzati kan. Sebab apa? Cik Izzati hari ni PM saya untuk belajar Mandarin. Sebab bukan semua orang berani nak belajar satu bahasa baru. Bila kita dah immune dengan bahasa, Malaysia dengan kita punya normal bahasa itu English dan juga PM. Kita puji effort dia. Okay tak? So banyak tak sebab sekarang kita nak puji orang? Banyak tak emotion yang kita boleh gunakan kat sini, everyone? Banyak. Janganlah henhao, hembang, I see. Itu je mimpai, meguan si. Ayat tu memang bagus. Tapi kena ada tambahan compliment sikit. Boleh tak semua orang? Jangan terlalu macam scripted yang tak ada emotion. Okay? Sebab yang ni, you all yang tanya saya kan, macam mana saya boleh buat emotional? Macam mana nak jadikan footnote kita adalah footnote yang ada emotion? Ini dah dia. That's why you have to be a active listening. Active listening kena ada. Baru you akan nampak ni. Right? Yang dekat sini, emotional formula that works. Use their names. Kalau you perasan kan, ini memang Mr. Fu daripada dulu saya cakap. Bila kita buat full talk, kita akan cakap, Izzati, Annie. Contoh kita panggil Cik Annie, Cik Izzati. Kalau kata contoh, kita tak sebut nama orang tu. Dia ada emotion tak? Tak ada. Awak macam ni tak awak? Awak tu, aku ada nama kot. Faham tak? Kalau orang tu sebut nama kita, kita rasa apa? Macam hari ni lah saya sebut nama dia, nama Fana, sebab you all 3 orang buka kamera kan. So, apa you all rasa? Proud. Rasa important tak kat situ? Ya, betul. Bukanlah yang lain tak important tau. Janganlah kecil hati Azhar kan. Azhar kata saya tengah drive. Saya tahu tadi Azhar kata tengah drive ke kan. Okay, maksud saya dekat sini, bila kita sama-sama yang kita sebut nama orang, sebut nama orang, kita akan feel betul tak? Kan? Macam hari ni kan kat daily assembly tadi, nama saya disebut 3 kali. Saya macam, best je, bagi kat aura tu, nama kita disebut-sebut. Betul tak? Sama juga dengan PS kita. Kalau kita asyik sebut nama dia, itulah adalah salah satu emotion juga sebenarnya. Dia akan buat kita rasa dia rasa dekat dengan kita. Dia dekat dengan kita. Faham tak semua orang? So nama kena sebut. Jangan main cik. Sebutlah Cik Farhana, Cik Izzati, Cik Syafi'i. Macam itulah. Cik D. Kena sebut nama PS. At least 3 kali. Mak kata before tadi, at least 3 kali. Okay? And reference their situation. Maksudnya kat sini, you all kena alert. Macam tadi saya kata lah, full talk tu, you all kena ada active listening. Kena tengok yang you sebenarnya alert, peka dengan apa yang dia share dengan you all. Okay? Dan kena express understanding. Contohlah tadi, dia cakap situasi yang anak dia sekian kan, lepas tu dia kata, faham? Okay. Apa dia rasa? Ini dengar ke tak dengar aku? membantu. Kan? Dia ni dengar ke tak dengar aku ni kan? Aku tak cerita tak ni. membantu. Kan? That's why sometimes kita kena express kita punya understanding kita dengan situasi mereka. Faham? Sebab bukan senang kan orang nak dapat experience macam tu kan. So kita kena hargai apa sharing dengan kita lah. Saya tahu ada setengah orang, PS tengoklah, PS ni cerita macam panjang. Saya dah tahu nak jawab apa. Kan? Kita dengar, baca and kita reply accordingly. Macam tu. Kita jangan macam terus skip dia. Kan? Sebab people boleh tahu tau. Contohlah, dia kata,
Dia kerja sebagai engineer kan kat sini, kita boleh guna contoh, oh I see. So sekarang ni macam Cik Michael bekerja sebagai working as a engineer with Chinese supplier. That's not easy. Kan, betul tak? I respect people who push through that challenge. Nampak tak? Ada tak emotional reason kat situ? Ada tak sedikit pujian? Ada tak emotion kat situ? Ada. Ni some of example tau. Dia bukan drama tau. Tapi kita nak beritahu dia, kita faham. Bukan senang contohlah, you all dapat patient you all, PS you all, doktor. Faham doktor? Sometimes bila doktor kan, especially bila doktor berdepan dengan pesakit-pesakit yang tak faham bahasa Malaysia, tak faham bahasa Inggeris, especially that old Chinese people kan, mereka lebih prefer untuk cakap dalam bahasa Mandarin. So dia akan jadi satu language barrier kat situ. Betul? Saya faham doktor. Perasaan tu macam mana kita nak explain kat dia, tapi dia tak faham. But you pull through the challenge, you take initiative. Sebab kita nampak macam contohlah, kalau tak salah saya, pharmacist kita kan, student kita, Nur Farah tu pernah share, sebelum dia able to cakap Mandarin, dia terpaksa suruh tunggu colleague dia yang Chinese untuk explain pada patient Chinese macam mana nak take ubat tu. Dia macam jadi satu masa yang macam lama lah. That's why express the understanding is very important. Okay. Next dekat sini, make it real. Job relation. Contoh kalau dia berkaitan dengan kerja, dia nak belajar sebab kerja, you kena relate kan lah. That's why saya ingat dulu Mr. Fu pernah share dengan kita orang, dengan kami, yang mana kita kena tahu job scope. Macam contoh dia kata, saya kerja sebagai drone engineer. Drone engineer buat apa? Pergilah research sikit. Supaya you boleh relate kan? Kan? Dia kerja sebagai apa tu, sometimes kita tanya pekerjaan orang, bukan sebab kita nak tanya pekerjaan orang tu. Kadang-kadang kita pernah dengar tak sharing sales, yang pekerjaan tu kita tak pernah dengar. Pernah. Ada pekerjaan macam ni. Betul tak? That's why kita kena search. So bila kita research tentang pekerjaan tu, kita dapat take note, kita boleh relate kan lah. Contoh kalau macam engineer. Biasanya engineer dia kena buat site visit, dia ada supplier negotiation kan untuk supply barang, dia ada project coordination, sometimes dia kena meeting, buat coordination dengan beberapa pihak kan. Yang maybe ada from China, yang maybe ada Chinese majoritinya. So macam admin, mungkin dia banyak kena email, respon email, ada phone call, nak jawab call semua kan. Kerja-kerja admin biasa lah kan. Ataupun ada document handling yang dia kena relate dengan ada department juga. Okay, ataupun orang bahagian sales paling senang lah, senang cerita. Sebab saya pernah dalam bidang sales kan. Biasanya kalau kita nak close Chinese customer, Chinese client, if you can speak Mandarin, dia bagi pada you tak? Okay. So that's why kadang-kadang kita kena tengok pada elemen-elemen ni lah. So pekerjaan orang, kalau kita boleh relatekan dia, kenapa perlunya belajar Mandarin, dia akan lebih senang nak deal. Kan? Kalau orang sales ni, contoh dia akan senang dapat closing sale dengan lebih better. Client relationship dia pun dengan sangat baik. Sebab client akan lebih trust, dapat harga yang lebih reasonable. Presentation pun jadi smooth. Okay? Sebab saya rasa saya ada seorang student, nama dia Ardina. Ardina tak salah saya. BA kita lah, student kita dan juga BA kita. Dia pun dah able to speak Mandarin dekat orang ramai dalam satu dewan. Dia pernah share, dia posting dia dekat Facebook hari tu. Dia buat conversation in Mandarin, presentation sebagai arkitek kan. So sangat proud moment tu bila dia share dekat Facebook tu. So saya happy lah sebab dia ranti saya dulu. Okay. So benda-benda macam ni lah kita kena ada job relation. Kenapa dia belajar Mandarin dengan job dia. Okay. Contohlah, paling simple lah, skrip yang paling simple, benda ni yang Syafiq suka kan. Actually, many of our students are engineers like you too. Mandarin really smooth smooth out other work communications. Maksudnya Mandarin sangat bantulah untuk kita punya kerja jalan lebih mudah. Saya ada juga tahu student kita macam cik juga sebagai engineer. Dia belajar Mandarin ni sebab dia nak memudahkan urusan dia dengan client supply Chinese. Something like that. Boleh? So kerja dia pun jadi lebih mudah. Alright. So next dekat sini. Ni role play lah. So role play ni dia macam ni tau. Role play dia ideas ni, kalau you all rasa you all nak mudah lagi role play, saya percaya you all semua ada kawan-kawan yang daripada pelbagai sektor pekerjaan, betul tak? Kita ada mission keberapa saya tak ingat. 18 kot. 18 ke 17. Practice partner. Listingkan 20 orang. Cuba listingkan 20 orang kawan-kawan kontak listing kita. Ataupun kalau you all nak buat dengan stranger pun boleh. Dan cuba buat dengan pelbagai people, pelbagai background kerja. Buat role play, practice partner. Practice partner ni, kenapa Mr. Fu selalu sebut 20 orang? Sebab bila kita buat practice partner, sebenarnya dia akan bantu kita practicekan kita punya skill communications. Di Syafi'i, Farhana, Azhar, Aziad, Annie, Izzati, dah siap tak BOKP mission yang practice partner?
Hello. Okay. Macam mana kita nak praktiskan skrip kita? Sebab tu saya kata, sebab tu kita recommend you all buat sehari 15 full talk, buat praktis pada 20 orang. Sebab sebenarnya untuk kita bantu praktiskan kita punya skill. Kalau kita praktis skill kita, kita dah tahu flow kita buat benda tu hari-hari, lama-lama you all perlukan skrip tak? Perlukan skrip ke Fana? Tak. Tak dah. Kan? Dah tak lah. So apa? Dah master Kita dah dah. hafal dah. Macam seorang penyanyi. Okay, I tanya you all lah. Kalau you all jumpa seorang penyanyi yang menyanyi tengok lirik depan mata dengan penyanyi yang boleh hafal nyanyi macam biasa, mana lagi best? Mana lagi sampai? Yang hafal Yang hafal, menyanyi dengan emosi ataupun yang kena tengok skrip? Mana lebih better? dengan Bawa emosi. emosi. Betul? Sebab tu kita kena hafal skrip tu. Sebab tu kita kena praktis. Macam mana kita nak hafal? Kita praktis. Praktis the script. Nanti you all akan hafal dah flow tu. Bila kita dah hafal flow tu, macam saya kan, you all campak lah apa-apa pun. Saya boleh jawab tak? Awak rasa saya refer ke skrip saya dah? Tak. Kalau dah almost 5 years saya dekat perempuan, saya masih refer skrip. Saya rasa macam saya nak kena lempang pergi seli laju je kan. Betul tak? So macam tu dekat you all. Kalau you all dah buat sehari 10 ke 15 full talk, agak-agak skrip tu jadi makanan tak? Mati. Skrip tu dah jadi makanan dah sebenarnya. Kan? Macam ni je. Nak apa? Reaction macam mana? Sebab the more full talk you buat, the more objection handling yang you akan nampak, the more objection handling yang you akan belajar. Tu je. Faham tak semua? That's why kita kena practice. Practice. Why macam nak practice? Banyakkan buat full talk. Macam mana lagi nak practice? Buatlah practice partner tu. Kalau ikut kami full practice partner tu bukan boleh buat sekali round je. Dia boleh buat 5 kali. Instead of hanya Azhar dah sampai dah destinasi. Safe sampai Azhar ya. Okay? So practice tu tak cukup hanya dengan buat 20 round. Sekali round je. 20 kali. Dah cukup. Tak. Round by round by round. Sampailah you all dah faham dah. Tak payah tengok skrip, dah tahu dah. Flow tu dah ada dah. Apa itu intro, apa itu repo, apa itu survey, apa itu offer, apa itu closing. Nampak? Jelas? Jelas. Okay. So jelas. dekat sini, last but not least, kita kena tahu something yang saya rasa benda ni, you punya commitment growth, you kena nampak. Apa yang kita buat, kita kena tahu kita punya growth tu macam mana. Okay, avoid this traps lah. Maybe saya nak menjemput Syafi'i lah baca. Apa voice yang kita kena traps? Apa traps yang kita kena avoid? Terbalik pula saya cakap. Yang avoid ke? Yang avoid. Ya, betul. Avoid this trap. Talking too much, skipping compliment, jumping to effort too fast. To offer. To offers. Sorry, kecil sangat. Missing emotional moment. Okay. Saya say Syafi'i. Jangan terlalu cakap banyak sangat kan. Macam itu cakap. Kita ni consultant, bukannya customer service. Jangan pompang. Sekali hantar pam berjela kat PS kan. Pam hantar perenggan. Aku pun pening. Masih tengok korang punya full talk. Kan contoh. Jangan lah. So bagi full talk kita, follow je. Jangan cakap terlalu banyak. Jangan macam karangan. Okay, skip compliment. Alamak, tak tahu lah nak compliment apa. Lepas tu jadi soalan pencen. Polis dengan kan? Jadi polis pencen bertanya, tanya soalan. Senyum Azhar dengar. Okay? Lepas tu kita terus offer. Bila pihak kata, hi Clamandine, boleh tak saya tahu berapa ya fees? Alamak, tanya fees. Terus hantar OKTB. Aku hotan seorang-seorang. Macam tu kan. Saya kan. Hotan seorang-seorang. Bila pihak tanya, boleh tak saya tahu harga? Dah terus hantar pada OKTB. Buat juga soalan survey tu. Survey soalan, flow soalan tak boleh. Flow full talk tak boleh skip. Walaupun tanya, boleh saya tahu tak berapa yang kena bayar ya? Oh, kalau macam cik nak tahu detail, saya akan recommend cik untuk join sesi taklim ringkas. Jangan. Bila dia cakap untuk tiba-tiba dia student, matilah. Betul tak? That's why flow full talk jangan skip. Contoh tanya, boleh tak saya tahu berapa package ya? Faham? Sebelum tu, boleh saya tahu macam cik Azhar sebelum ni pernah belajar mandiri ataupun ini first time nak belajar. Kita get back balik pada kita punya full talk. Jelas tak semua orang? Jangan tiba-tiba kena panic attack. Orang tanya, kelas bila? Oh, sekejap je saya cek sistem. Kelas kita ada pada yang terdekat hari ni, pukul 2 suku. Lepas tu hari Isnin pukul 2 suku ataupun 8 malam.
Tak buat soalan survey lagi ni. Tak tahu lagi nak macam mana apa. Tak tahu dia ni dah pernah belajar macam ni ke tak. Tiba-tiba betul bagi offer kelas. Okey tak? Saya tahu ada yang buat. That's why jangan skip. Okay, jangan too far dan terus lepas tu dah tak ada lah emotional reason. Bila you all skip macam tu, mungkin you boleh dapat invite tau. Mungkin you boleh dapat invite, tak rafikan. Tapi 99% orang tak datang. Because I talk from my own experience. Okay, so instead macam tu, kita kena buat apa? Farhana, bacakan. Slow down and listen, acknowledge sincerely, build trust first, lead with confidence. Okay, saya Farhana. Nampak tak? So kita kena slow, dengar, betul-betul active listening, acknowledge kan. Lepas tu build trust kat situ. Dan dekat situlah you all akan dapat satu footnote yang quality. Kalau lah pun PS ni tak datang sesi OKTV atau MC tu, biasanya dia akan get back kat you. Sorry tau Azhar, hari tu kan saya tak sempat sebab saya tiba-tiba ada meeting. Sorry tau, saya ada emergency. Saya kena hantar nenek saya pergi hospital lah. Contoh kan. Dia akan come back balik kat you dan dia akan minta you untuk reschedule. Kebiasaannya. Okay, full talk is not about great talker. It's about making people feel safe and enough to say yes. Maksudnya kita cakap dengan stranger, betul tak? Orang tak kenal kita. Bila kita boleh buat dia rasa confident, dia trust dengan kita, dia akan say yes. Okay. Next step is very simple. Everyday buat. Everyday buat. Kalau you all nak lebih ni, buat everyday. Belajar compliment. Sehari belajar compliment. 3 genuine compliment setiap hari. Okay. Alright. Boleh semua orang? Maybe kat sini saya nak serahkan pada BM Shah untuk tanyalah kat mereka kan apa yang mereka belajar so far. Okay. Syirah CMA host. So untuk perkongsian untuk emotion punya full talk. So kat sini kan saya yakin sepanjang yang CMA terangkan tadi sikit sebanyak, bukan sikit sebanyak lah. Saya rasa mungkin you guys ada aha moment you guys yang you guys dapat. So boleh tak siapa yang tak open kamera tu kan atau tak available tak open kamera tu boleh tag kat chat box apa yang you dah learn daripada apa yang CMA Hui terangkan tadi about emotional full talk tadi. So macam Syafi, macam Farhana kan, kita nak tanya Farhana dulu lah. So apa aha moment Farhana, so apa yang Farhana dapat daripada session yang CMA Hui terangkan tadi? Kena lebih ada jiwa dalam full talk. So, masukkan emosi supaya PS tu tahu yang kita ni nak tolong dia. Okay. Right. So macam saya lah. Okay, saya nak tanya Farhana kan. Farhana pernah tak ada macam bila dapat full talk, tiba-tiba blank, tak tahu nak buat apa. And then kemudian bila dah full talk ni, cepat-cepat nak hantar pergi kelas. Tak nak PS tanya banyak-banyak. Ada tak momen tu? Dan sampai sekarang pun Farhana still tak buat pun macam tu. Dulu ya, sekarang adalah juga letak apa compliment tu kan. Cuma rasa macam yang sekali yang sumpah great, mungkin kita boleh tukar tukar cara lain sikit. So tak dapat macam scripted lah. Kita yang hari-hari buat full talk pun rasa macam ulang benda sama pun kadang-kadang kita sendiri rasa berat. Bila kita compliment cara berbeza-beza, mungkin kita punya emosi pun uh, lain macam tu lah. Okay, kongsi Farhana. So, saya nak tanya Azhar pula lah. Azhar kan tadi daripada drive tadi sampai dah sampai rumah, betul? So, dengar kan si MOH punya explanation tadi. So, macam Azhar sendiri lah. Apa macam Azhar macam ataupun you punya macam lesson daripada yang session si MOH terangkan tadi lah. Boleh tak Azhar share sikit apa moment Azhar tadi? Itulah pada saya memang tak boleh bergantung pada skrip lah sebenarnya. Kena ada jiwa, kena faham apa yang PS nak. So kita kena apa ni macam buat macam kawan lah. Kita tak boleh nak apa direct tanya, direct macam bagi apa karangan buat kata ni. So kita kena faham dulu lah. Betul jugalah. Sebab saya pun sebelum ni memang ikut skrip pun. Tapi banyak yang kebanyakan macam tak dapat jugalah ni ikut skrip tu. So memang kena ada jiwa lah nak ni. Nak layan, nak apa, invite PS ni. Bukan senang lah sebenarnya. So, macam Azhar sendirilah. Satu hari kan. Sorry Cik Mary kejap saya nak tanya sikit Azhar. Macam Azhar sendiri kan. Usually berapa satu hari total invitation full talk. Full talk Azhar yang Azhar dapat?
dia tak ramai pun sebenarnya. Kadang-kadang ada dalam 5 orang tapi dalam 3 orang je macam tu. Yang ni kadang-kadang dia orang baca je. Macam tu lah. Mungkin saya terlalu ikut skrip kot. Ah, tapi baru lagi kan. Tak faham sangat Apa dia punya tu. azab baru sebab Tapi itulah kan ada leader-leader yang ni tolong tu. So saya dah faham lah sikit-sikit. Okay, good. Okay. Mula-mula memang kita skrip tau Azhar. Mula-mula memang ikut skrip sebab kita nak Ya. tahu flow. Tapi bila kita dah tahu flow, kita try orang kata apa? Lembutkan sikit kita punya full talk tu. Kita jadikan dia lebih jiwa sikit, ada emosi sikit, kan? Kalau dulu kan, kalau saya sebagai tim saya suka umpamakan macam menyanyi lah. Macam kita menyanyi kan. Kalau kita dengar satu lagu tu sama je nada ada kan. Tone dia sama je macam lagu creepy, tahu tak? Lagu-lagu macam lagu-lagu creepy, maksudnya lagu-lagu yang meremang kan, monoton. Kita akan rasa seram aja kan. Dia tak ada macam ni. Tapi kalau kita ada lagu yang macam kejap ada happy, ada enjoy, best tak? Kan ada mula. Dia tak straightforward lah. Lepas tu ada hype dia, ada chorus je kan. Macam juga full talk kita. Dia nak ada flow yang macam tu. Okay? Right, saya tahu BM Syah nak tanya. Sabar BM Syah. Hari ni kita minta mereka belajar dulu, mereka share dulu what they learn lah. Kan? Okay? So good. Thank you kepada Azhar, Farhana, Syafi'i. Syafi'i membantu tak topik hari ni? Dah nampak sekarang? Saya nampak tadi lah momen-momen korang yang macam patutlah lawan dia lah kenapa tak invite kan. So at least sebenarnya itu yang saya katakan emotional reason kena ada. Emotional full talk. Full talk kena ada jiwa. Kalau you tanya Alina ke, Kak Fiza ke, semua orang sama. Which is kena ada jiwa kita buat full talk. Kenapa saya boleh buat invitation dulu sebagai brand officer setiap bulan saya achieve target so secara konsisten sebab saya memang jaga full talk saya supaya ada emotion. Biar orang rasa. Walaupun si Mehun dia ada orang yang tak bercakap dengan orang kat luar. Tapi dalam full talk saya tak dry. Okay. Dalam full talk saya boleh compliment. Sampai saya ada kasi saya ada inviter nama dululah. Sekarang jadi leader dah dia. Ki kan. Ki sangat suka belajar compliment dengan saya. Kita macam ni lah. Saya cerita kan. Bila kita cakap dengan PF ni. Dia kata menjadikan macam lembut fusi dari lidah. Faham tak? Umpamanya. Dia kena cakap tu semanis gula. Okay. Banyak pula aku berperibahasa hari ni okay, so kita kena buat macam tu lah supaya orang rasa macam wah happynya. Mak baru saya masuk ke dipuji kan. Mak saya masuk ke dengar benda-benda yang best. So itulah yang kita kena buat. Okay. So saya harap nanti di Syafi'i, Farhana dan juga Azhar boleh share Jintian Washware tahu apa yang awak belajar hari ni. Kita pun dah menghampiri pukul 11 kan. Masing-masing mungkin ada next destination. So screen snapshot sikit dekat sini. Maybe sebab saya tengok kita punya slot masih ada ruang sampah papa yang lagi banyak untuk kita send. So saya harap siapa yang ada hari ni, thank you so much untuk hadir dan support training saya bersama dengan BM Shah. So maybe masing-masing boleh share lah what you learn untuk session hari ini. Supaya pada mereka yang tak boleh hadir, mereka boleh nampak apa yang kita belajar dan mereka boleh implement bersama. Okay? So bagi saya stop sekejap dulu. Stop recording dulu.